So kali ni kita nak buat bihun goreng Singapura basah. tak ada Singapura. Jom cuba try test. Cuba bersihkan alat ni. Sebab kita nak blend barang-barang ni. Okey. So kita potong dulu kecil-kecil. Potong dulu kecil-kecil. Kita perlukan apa kan? Bawang besar. Bawang besar sebiji dalam je. Sebiji je. Ini sebenarnya sebiji ada 2 lah bahagian macam tu. Oh, awak nak blend. Betul, saya nak blend. Bawang kecil ni sebenarnya dalam 3. Dalam macam 3 tu. biji lah. 3 biji. Okey, bawang putih berapa banyak Lepas kan? tu bawang putih dalam 4 ulas. 4 biji lah. 5 ke 7. 5 ke 7. Okey. Lepas tu kita masukkan halia. Halia. Okey, kita blend. Kemudian kita akan potong carrot. Carrot. Okey, kita potong macam apa? Chunky. Chunky. Carrot ni sebenarnya kan sebab kalau selalu saya nampak orang buat bihun goreng Singapura ni, carrotnya kan yang panjang-panjang tu, yang nipis-nipis tu. Maksudnya potong ni lah, potong macam jari. Macam jari tu. Awak tak buat macam tu? Saya tak buat macam tu. Saya malah saya potong je jadi macam tu. Kita masukkan minyak. Masukkan minyak. Awak nak tolong saya masuk minyak? Boleh. Awak cakap stop ya. Isi je. Saya tak nampak pun. Okey dah. Ni kali kedua awak tak cakap stop, awak cakap dah. Okey, sementara minyak panas tu, kita keluar kita potong kita punya dada ayam. Saya selalu makan bihun goreng Singapura kan dia dengan daging tau. Ya, dengan daging. Dengan daging. Lah kalau korang nak letak seafood pun boleh instead of ayam. Lauk ni terpulang korang sebenarnya guys. Betul. Korang nak letak ayam boleh, letak udang boleh. Udang boleh. Ni ibarat macam orang kata bihun Singapura campur dengan sup ayam. So sekarang ni kita masukkan untuk tumis yang kita blend tadi. Bahan tumisan. Tak ada cili langsung ya Kak Nat? Tak ada. Saya lah Kak Nat kan. Memang daripada dulu saya suka bau tumisan ni. Bau tumisan dia sedap. So Kak Nat sekarang ni saya nak kena masukkan lada hitam. So kita grind. Grind. Sementara tu saya akan potong ayam ni. Ni dah cukup ke ni? Macam dah banyak ni. Lagi Lagi banyak? Actually sebenarnya bila lada hitam ni lagi banyak, lagi sedap. Patutlah awak minta tolong saya yang buat benda ni. Ianya memenatkan guys. Senaman tangan namanya. Senaman tangan. Lepas ni bicep ni besar. So kalau suami-suami kat rumah tu kalau kata mana nak bicep besar tanpa perlu pergi gym, korang suruh bini korang masak benda ni. So kita gaul lagi. Terima kasih. Bau dia guys. Bau dia best. Bau dia betul bau bihun goreng Singapura. Okey, biar dia masak dulu. So sekarang ni kita buat apa Kak Nat? Potong fish cake. Potong fish cake. Ikut je lah kalau korang suka halus-halus, korang potong halus. Ada setengah orang dia goreng dulu fish cake ni. Kita letak tepi dulu sebab kita nak tunggu tumisan tu macam kering sikit. Okey. Okey. Ni waktu hujan ni kita masak makan benda ni sedap ni. Macam kering sikit. Lepas tu kita masukkan ayam. Oh, bila dah kering sikit kita masukkan ayam ya? Lepas tu gaul. Besar-besar ayam kita. Betul. Kenyang. Bila ayam tu dapat resap tumisan tu, Allah sedapnya. Makan ayam je pun tak apa. Saja dah sedap kan? Sementara tu saya masukkan cube Pati ayam. Cube pati ayam. Kalau tak masukkan? Tak apa. Tapi better masukkan. Kalau nak masukkan pun boleh. Kita nak lebihkan rasa ayam tu. Dia macam cukup rasa lebih kurang lah. Okey. Lepas tu kita masukkan cukup rasa. Cukup rasa. Oh, sini rasa cukup rasa ni. Ni selambat rasa. Masukkan garam sikit. Masukkan garam sikit. Masukkan fish cake. Masukkan fish cake. Masukkan carrot. Basically kita goreng je benda-benda ni. Goreng je. Goreng je. Tu nanti baru kita akan masukkan kita punya bihun. Kita goreng bihun Bihun tu dengan syaratnya kita kena rendam siap-siap. Biasalah bihun kena rendam dulu. So next kita akan masukkan bihun kita yang dah rendam. Bihun kita. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masukkan je. Tak apa ke Kak Nat? Awak cedok pakai tangan je. Itu ada orang persoalkan. Kita gaul. Kacau dia. Segaul-gaulnya lah maksudnya. So, kita gaul lah, sebatikan je. Gaul bagi semua tumisan tu kena dengan mi tu. Bihun tu. Lepas tu macam korang nak tambah sayur apa lain lagi, tambahlah. Tapi yang kita buat ni, saya memang jamin guys, memang sedap. Kak Nat dah buat beberapa kali dah. So ni kita gaul je sampai dah boleh makan. Lembut. So, kita gaul bagi sebati. Supaya rasanya serap dekat semua bihun ni dah. Betul. Alright, dah siap. Dah siap. Macam ada tak ada je kuah dia korang nak cedok. Saya cedokkan untuk awak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mesti panas ni kan. Kalau nak kuah lebih tambah lagi air. Nyam. So maka terjadilah
Bihun goreng Singapura yang basah. Bihun goreng basah tak ada Singapura. Kita berjaya kan. Korang boleh try resipi ni dekat rumah. Jom cuba try test. Tengok dia.